Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Suraya binti Fazim, berusia 54 tahun. Saya nak berkongsi masalah saya. Selama ini 14 tahun saya mempunyai penyakit diabetes. Nak jadi ceritanya, waktu saya sakit kena dipotong jari kelingking apabila saya gula sangat tinggi dalam 13 macam tu. Lepas tu saya terpijak sesuatu dan mulai bengkak. Apabila saya tidak berjumpa doktor, dalam masa seminggu tu dia merebak dengan cepat. Ada nanah di bahagian tapak kaki. Apabila saya macam tu, saya rasa tidak boleh buat apa, saya kena potong jari di bahagian jari kelingking. Dalam pada tu, sahabat saya Puan Rina dan Tok Abah datang menziarahi saya, men-share tentang Nortika. Dan saya mulai makan setelah saya operate kaki. Alhamdulillah dalam masa sebulan kulit kaki saya tumbuh dengan baiknya dan sihat. Jadi saya nak share dengan sahabat, kalau boleh jangan jadi macam saya, dah kena baru kita berjaga-jaga. Tapi Alhamdulillah saya semakin sihat dan tapak kaki masih ada dan boleh berjalan lagi. Dari itu saya nak semua sedar kesihatan itu amat penting. Makanlah cara-cara makan ketika saya operation tu 2 pagi dan 2 malam. Selama sebulan saya makan dan sebulan lebih saya dah boleh berjalan dan sekarang Alhamdulillah dah sihat. Jadi keadaan dia kalau tidak saya luka saya tu memang cepatlah cepat tumbuh. Masalahnya kalau ditengokkan keadaannya kaki tu kena kerat di tulang bawah, maksudnya kaki macam ni jari kaki tu di sini tu saya selamat, hanya dikikis kehitamannya, tapi di dalam dia sangat fresh. Dengan bantuan Nortika ni kaki saya jadi sihat, darah okey, urat saraf saya pun okey. Dengan itu kulit saya semakin sembuh. Ini yang saya nak share. Dia antioksidan yang sangat tinggi. 18 bahan di dalam satu sachet Nortika ni. So apalagi kawan-kawan mencubalah ya, sebelum terjadi kerak jari ke apa ke luka-luka, kena ada bahan yang boleh membantunya. Pada saya Nortika is the best.